Hi guys. So untuk siri kali ni kita nak bawakan satu lagi tempat lamb chop, one of the best juga di UK. Tapi dia punya style tu different dengan episod yang lepas. Yang lepas kita share macam mana Afghan grill punya style. This one is African Caribbean style dan halal. Okay, so diorang nama kedai ni adalah Manjaros, dan diorang ada banyak branch kat UK, lebih kurang dalam 20 branch. Kalau korang sampai kat London pun ada, belah-belah North East pun ada, dan anywhere mostly part in the UK. So sebelum kita terjah dalam tu, saya nak kenalkan diri kami sekali lagi. Saya Fasnawi dan isteri Dr. Umi Abdullah. So kita orang ada juga running homestay di Bicester Outlet, one of the famous outlet kat UK, dan juga kita run supply kitchenware kat Malaysia. So untuk tahu lebih lanjut, kita ada link kat bawah. So jangan lemakan masa, jom kita. Okay, so nak try yang flame ni. Tengok dia punya merah, kamera merah, nampak Ni original Manjaros sauce. This is original Manjaros sauce. Okay, jom. Ya. Terbaik. Sebab sos dia memang autentik. Dan juga dia punya lamb chop dia tu memang dia grill moist lah. So compare dengan yang kita pergi kat Afghan grill. So Afghan grill punya style dia lebih kepada goreng ataupun lebih kepada base yang kering. This one dia ada special sauce. So memang you guys tak pernah jumpa unless you datang Manjaros. Yang paling bestnya halal. So nampak tengok dia punya cutlet tu sangat besar, bukan semua cutlet. Basah, ya Allah, sedapnya. Tengok dia punya, dia tak buat well done, dia buat macam medium rare. Nampak So kalau penggemar lamb chop, sama ada you guys boleh pergi ke Afghan Grill ataupun yang boleh datang ke Manjaros. Manjaros dia banyak branch, and then kita dah berkali-kali datang sini. One of the specialty dia lamb chop. Dan kat UK ni, okay, satu lagi, kita sekarang ada kat North East of England. Kita kat England, dan kat UK ni sangat susah nak cari lamb chop, especially yang halal. So bila dia jumpa yang halal, kita memang terjah kau-kau lah. So dia punya kesedapan dia tu tahap tinggi lah. Ya Allah, sedap. Okay. Dan yang ni lebih kepada mushroom. Right, try naik yang ni. Mushroom pula memang rasanya tak pernah jumpa kan. So kita try yang mushroom. This is mushroom. Nampak brownish kan. Dia totally opposite. Yang ni lebih kepada yang spicy sikit. Yang ni lebih kepada yang kata Creamy. berlemak, yes. So kalau makan yang ni, biasa dia buat spaghetti dia pun sedap. So kalau yang lamb creamy macam ni, kalau spaghetti yang sauce macam mushroom ni, mushroom sauce memang kau lah. Nampak tu? So dia tak buat well done, dia buat lebih kepada medium rare. Okay. Kalau well done, daging tu cepat liat, dan kita pun bit chewy lah. So yang ni so dua ni pun dah cukup untuk dua orang. So memang sedap. Tunjuk dekat-dekat. Mantap. So nampak perbezaan ni. Yang ni yang mushroom, yang ni yang flame. So first time kita discover di shop pun, memang kita terpikat sebab dia cakap dia buat sauce tu memang homemade ataupun dia punya specialty lah, hanya untuk Manjaros. Kalau berminat nak makan lamb sambil-sambil travel eat, sini one of the best. And then kita repeat.
memang dia punya tahap kesedapan tu memang layak untuk repeat. Dapat fries lagi. Untuk pricing, yang mushroom punya sauce ada 3 cutlets kan. This one 10 pound. And then untuk flame based African Caribbean punya style lamb ada dalam 6 pieces. This one around 20 pound. Yang ni 20 pound including salad dan juga fries. Fries dia not bad. Makan 2 ke 3 orang pun dah sambil-sambil tengok view kat UK kan. Habis guys, habis 3 mushroom sauce, 6 flame bee sauce. Mantap, clean. Okay, dia punya masakan more to medium rare, bukan well done dan bukan yang rare. Kita tak suka rare, memang easy to perfect lah untuk kita makan. Dan alhamdulillah kali ini masih berjaya habiskan semua. Jangan lupa kalau you guys datang UK, make sure try search Manjaros Restaurant. Kat London ada few branches, I think dalam 2 ke 3 branch, and then all over UK pun dia ada branches there. So make sure travel, eat and repeat. UK, mantap. Hi guys, untuk this episode kita bawakan travel, eat and repeat. One of the nicest beach kat UK ni juga. They call it Saltburn by the Sea. So nampak dia punya cliff tu daripada sini ke hujung sana, and then bawah tu pantai. Very nice, good weather hari ni. Panas matahari tapi actually sejuk. Kira okey lah untuk kita buat tour, jalan-jalan, travel. Tadi kan kita dah stop di Manjaros for our lunch, and then kita nak ke bawah sana. Okay, untuk pengetahuan korang, Saltburn by the Sea ni dia around half an hour to Newcastle city centre. Kalau korang on the way daripada London to Edinburgh, boleh stop by sini, memang worth it untuk tengok view. And then juga ada dia punya tram service. Sebab nampak cliff so ibarat tinggi tu lah untuk turun ke bawah. So for now kita akan jalan lah turun ke bawah. And then tapi rasanya tram punya service dah habis by this time, sebab dah pukul 5. Maybe last service around 4 o'clock. Tapi kita tengok rasanya dah tak ada lah. Okay. So nampak di belakang ni memang dipanggil beach hut, yang mana biasanya dia akan leasehold lah bagi ataupun dia sewakan individually. For now belum lagi peak season, tapi dah ada orang start surfing. Sebabnya Saltburn by the Sea ni one of the famous jugalah untuk surfing punya community. Sebab tengoklah dia punya wave tu strong. And then nampak ada piers. And then kat sana itulah yang saya mention adanya tram untuk naik ke atas. Sebab kita parking ke atas, okay. So dia punya beach sayu mata memandang. So kat sana nampak ada turbine. Okay. Ujung sana pun nampak ada castle. Itu tak sure castle apa. Tapi main view adalah cliff lah. Very nice cliff. Alright. Kat belakang saya ni Saltburn Surf School, yang mana one of few lah kat UK ni yang ada surf school
kita dah pergi banyak beach kat UK, and then tak jumpa lagi lah so far, kecuali kat sini. So nampak surfer semua dah ada kat beach sana, sebabnya ombak sesuai untuk dia orang surf. And then yang paling penting, lifeguards. Yang ni biasa on peak season dia akan ada masa-masa tertentu untuk dia orang kata on the look for any safety issue. And then kat sini memang dia tak allow dog lah on the beach from 1st May until September. So summer season memang dia try tak allow dog masuk ke sana untuk safety kids semua lah. Kat belakang saya ni tram Saltburn lift to town. Okay, untuk naik daripada sini ke atas, naik daripada bawah ni ke atas, ataupun atas turun ke bawah. So adult £2 per head. Ni since 1884. So 19th century, late 19th century kan. Alright. Depan dia ada Saltburn Piers punya game arcade. Kita tadi daripada bawah sana, okay, naik sampai ke sini semengah, so kita nak dehydrate sikit, cari drinks. Jom dekat town dia, kita tengoklah apa yang ada. Let's go. Kita wrap up hari ni dengan dessert. This one rhubarb apple crumbles. Rhubarb berry crumbles with ice cream and hot chocolate. So let's try. Oh, not bad. With ice cream. Not bad. Look at that. Oh, panas-panas. Oh, freshly made ni. Nak cuba rasa. Interesting. I'll try hot chocolate there. Panas. Oh, itu sedap. Hot chocolate pun freshly made. Kedai ni, cafe ni, cafe ni. Okay, nama dia adalah That's cafe, right? Okay, dessert and hot chocolate dia very very nice. Memang worth it lah if you guys have enough time to wrap up your day after a heavy meal. So kita dah kat penghujung. Thank you. Stay untuk sesi kali ni. Kita akan buat lagi untuk next episode. Bye.